Sampai bila PAS akan terhege-hege untuk mengambil jawatan Ketua Pembangkang? Syamsuri Mokhtar dilantik sebagai pengerusi Perikatan Nasional pada 22 Februari 2026. Parti Bersatu menyokong keputusan ini. Geng Hamzah Zainuddin juga menyokong pemilihan Syamsuri. Namun, selepas 4 hari, PN gagal menamakan Syamsuri sebagai Ketua Pembangkang di Dewan Rakyat. Hamzah mempunyai ramai kawan dalam PAS. Apabila Ketua Penerangan Bersatu minggu ini, Tun Faizal Ismail Aziz, meminta semua ahli Parlimen Bersatu yang dipecat dipindahkan ke blok bebas di Parlimen, Ketua Penerangan PAS dan ahli Parlimen Baco Syarif Sulaiman mempertahankan Hamzah dan menyuruh Tun Faizal fokus kepada ibadat puasa bulan Ramadan ini. Kini tiada lagi kesangsian kerana Ketua Whip PN Taqiyuddin Hassan memaklumkan kepada Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul semalam bahawa Hamzah tidak akan diganti untuk masa ini. Dewan Rakyat menamatkan sidang terkini pada 3 Mac dan hanya akan bersambung pada 22 Jun 2026. Semua ini bagus untuk Hamzah dan 19 ahli parlimen yang bersamanya. Tetapi adakah ini membantu PAS dan Syamsuri? Bekas akademik ini walaupun Menteri Besar Terengganu hanyalah naib presiden dalam PAS. Dia tidak mengetuai PAS. Sebagai pengurusi PN, dia akan dilihat sebagai calon Perdana Menteri daripada PN. Dan peluang terbesar untuk PN menaikkan profil Syamsuri kepada rakyat umum di luar Terengganu adalah dengan meletakkannya sebagai Ketua Pembangkang di Parlimen. Tanpa jawatan dan peranan penting, dinamakan sebagai pengurusi PN hanya bermaksud Syamsuri boleh mempengerusikan mesyuarat PN, duduk di meja bersama Muhyiddin, Dominic Lau daripada Gerakan dan P. Punithan daripada Parti Rakyat India Malaysia dan minum kopi.